RM20 sehari tu macam harga satu gelas tabak. Tapi kalau kita konsisten, boleh jadi tabungan kecemasan yang sebenar tuan-puan. Ramai orang tak sedar tuan-puan, tabiat kecil ini secara konsisten boleh tukar hidup kita. Yang mana simpan RM20 sehari bersamaan RM600 sebulan. Kalau simpan dalam bentuk emas, nilai simpanan itu bukan sahaja sekadar bertahan tuan-puan, tapi boleh bertahan dan berkembang untuk jangka masa panjang. Emas ini melindungi nilai duit kita daripada susut nilai yang terjadi akibat inflasi. Apa lagi tuan-puan, emas ini boleh dicairkan bila-bila masa kalau kita ada kecemasan tuan-puan. Yang mana tuan-puan sangat cepat, mudah dan diterima di seluruh dunia. So tuan-puan, kalau anda dah ada duit lebih hari ini, jangan tunggu tuan-puan sampai nanti baru anda nak mula simpan emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab peluang melindungi nilai wang bermula dengan tindakan kita hari ini. RM20 itu mungkin nampak kecil untuk hari ini, tapi besar bila anda perlukan suatu hari nanti. Saya boleh bantu anda mulakan simpanan emas di syarikat Public Gold serendah RM100 ataupun 1 gram hari ini melalui akaun Gap Public Gold. Caranya mudah tuan-puan, klik saja link di bio untuk buka akaun simpanan emas hari ini.